Dan yang selalu membuat perbarisan Hari Kebangsaan ini menakjubkan adalah jumlah orang yang terlibat. Lebih ramai, lebih meriah dan kita lihat di dalam stadium ataupun mungkin tempat perbarisan Hari Kebangsaan dan juga di luar ataupun di rumah dan sebagainya. Macam-macam lah. Termasuk mereka yang menggunakan pakaian seragam. Mereka yang tak gunakan pakaian seragam. Siapa lagi yang anda lihat waktu anda buat ulasan selari ini? Contohnya di antara persembahan tu ada satu persembahan silat yang menarik perhatian saya sangat ialah ada seorang anak kecil ni, saya rasa berusia 7 atau 8 tahun. Badannya tu boleh dikatakan gebu, sihat budak ni. Macam ya ke? Sihat. Ya, bagus. Dia bersilat dengan penuh semangat. Jadi bila saya tengok tu macam comel kan. Macam kat sebelah tu, sebelah dia kurus macam Syaril. Inilah dia. Jadi dia pasangan lebih kurang macam dia lah. Jadi semangatnya tu saya suka sangat. Begitu unik. Pertama kali anda mengatakan sesuatu yang cukup baiklah untuk kita rasakan pada hari ini. Ya, betul. Saya rasa bangga. Kalau nak bersilat, pokoknya haruslah diketahui ramai. Kalau nak silat, mestilah comel badan, jangan kurus-kurus. Sebab kalau kurus, orang tengok kuduk-kuduk, kesian orang tengok di belakang. Baik, satu lagi ialah tentang sebuah keluarga. Cara mereka menyambut Hari Kebangsaan ini adalah untuk menggunakan hari ini ataupun hari esok ni sebagai satu peluang untuk mengeratkan silaturahim ataupun pertalian kekeluargaan. Nak tengok contoh yang baik ini, mari kita saksikan video selanjutnya ini. Sekali lagi, perayaan Hari Kebangsaan yang ke-43 disambut di Marina Bay tahun ini. Persembahan-persembahan laut, udara dan darat mewarnai perayaan tahun ini. Setiap tahun, pertunjukan beramai-ramai atau mass display sentiasa menjadi satu kemestian dalam senarai persembahan. Dengan jumlah peserta yang ramai dan pakaian berwarna-warni, ia menjadi daya penarik persembahan ini. Di antaranya ialah peserta yang terdiri dari satu keluarga, iaitu ibu dan 2 orang anaknya. Mereka ialah antara para peserta yang telah berlatih sejak beberapa bulan yang lalu. Kami sekeluarga mula menyertai kontingen Persatuan Rakyat pada tahun 2005. Sewaktu itu suami dan saya yang mencadangkan agar kami sekeluarga ikut serta. Selalunya latihan mulai bulan Mac sampai habis tu Ogos lah. Dan latihan setiap minggu. Selalunya kita mulai hari Ahad. Tapi nanti masuk bulan Jun onwards nanti kita mulai hari Sabtu. Trainingnya selalu 2-3 jam. Semakin dekat hari lagi panjang lah. Kita masuk mungkin pukul 2 habis pukul 8 pukul 9. Saya merasa gembira kerana dapat menyertai dengan keluarga saya dalam Hari Kebangsaan pertama kali. Saya pun berasa bangga dapat perform depan kawan-kawan saya apabila di NE Show. Setiap kali kami membuat persembahan dan ditotoni secara langsung oleh masyarakat, kami berasa sangat bangga sebagai rakyat Singapura. Bila finale tu, bila fireworks semua keluar dan lagu kebangsaan semua keluar, kita rasa betul-betul really feel the Singapore spirit. Really feel proud to be a Singaporean at that point of time. Macam bangga sungguh tak tercakap. Ramai di antara kita yang menonton dari jauh atau dari skrin televisyen. Tapi, peserta seperti Cik Nadia dan keluarganya yang menjadikan persembahan yang lebih bersemangat kerana dedikasi dan komitmen mereka bertahun-tahun. Dan bagus macam tu. Jadi meriah pun meriah juga. Keluarga pun bertambah rapat dan sebagainya. Bagi Syaril pula, tiap-tiap Hari Kebangsaan, anda macam mana? Selalu bersama keluarga juga menyambut? Selalu bersama keluarga. Setiap tahun, tak tahu kenapa lah mak saya mesti nak pergi laut. Pergi laut? Pagi-pagi mesti pergi laut. Keturunan ikan duyung ke? Tekanan dugong ke? Tepi pantai lah maksudnya. Bukan ke laut. Mengharapkan lagi suatu lahir. Tapi malam, tetap kita akan duduk di hadapan televisyen untuk menonton Hari Kebangsaan. Ini menandakan bahawa anda ni adalah seorang anak dan seorang rakyat yang baik. Sebab kalau nak pergi tepi laut, bawa keluarga. Jangan pergi sana kadang-kadang seorang-seorang, kadang-kadang banyak hantu longgok di laut ni. Jadi kita... Okey, cakap tentang meraihkan sesuatu ni, pada tahun 1950-an, Singapura telah pun melakukan sesuatu yang melibatkan 50,000 orang tahu. Dan soalannya ialah, kenapa tengok? Tak ada, mata besar. Macam mak tiri lah tengok. Baik, soalannya ialah, apakah upacara bersejarah yang telah berlangsung pada 2 hari bulan September 1951 di Padang? Adakah A, Hari Bandar, B, Hari Kemakmuran, C, Hari Negara, atau D, Harimau? D tak ada, D tak ada. Ya. Okey, kalau tadi dah mulakan dengan Syaril, sekarang kita tanya Nona dulu. Nona dan Duda. Jawapan kita ialah A, Hari Bandar. Hari Bandar. Kerana awak ada tokoh jadi Datuk Bandar.
Datuk Bandar? Bukan handsome begini panggil Datuk? Ya. Okey. Syarif? Sama. Sama. Jawapan kami pun sama juga. Kenapa semua yang ikut je? Ikut je. Jawapan lain. Kita tak ikut-ikut. Memang dah tahu. Pada hari itu kan memang ada meraihkan hari bandar. Ya. Buat kajian tu. Jadi betul lah jawapannya itu hari bandar lah. Hari bandar lagi lah. Sudahlah. Nyampal lah. Benci lah. Tanya itu. Dia tahu. Okey, hari bandar. Sebabnya hari bandar pada tahun 1951 dulu, ketika itu Singapura itu diisytiharkan sebagai salah satu daripada bandar Commonwealth British. Dan hari itu disambut dengan kemeriahan, dengan hiasan dan sebagainya. Termasuk ada satu tu perarakan naga air tau. Dia panggil naga air sepanjang 400 kaki. Naga air itu ada 400 kaki. Awak belum tengok yang darat. Yang air itu 400 kaki. Dan 7,000 lampu lah. 7,000 lampu. 7,000. Nak order? Okey, kita akan berehat buat seketika. Dan sebagai rakyat Singapura, kita akan berehat buat seketika. Dan janganlah ke mana-mana. Sebagai rakyat Singapura, kita akan kembali dalam rancangan FOI yang hanya berada di Singapura ini. Bersemangat pula semacam semua tengok tenung macam ini. Okeylah, kita berehat sebuah seketika. Kita kembali sekali lagi dalam FOI.